Kalau korang rasa jadi rakyat biasa tak selamat, korang kena ingat kes kali ini. Jadi ketua polis pun nyawa di hujung tanduk. Itulah yang terjadi kepada OCPD Besut apabila beliau diserang secara bertubi-tubi menggunakan parang oleh seorang lelaki. Apa sebenarnya terjadi? Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Ketua Polis Daerah Besut Terengganu, Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Rawi, cedera di kepala dan putus ibu jari kanan akibat ditetak seorang lelaki di hadapan rumahnya di Taman Cordova Resident Padang luas tengah hari tadi. Pada 15 Ogos 2019 sekitar jam 12.50 tengah hari, suasana di sebuah kawasan perumahan Taman Cordova Residen di Kampung Padang Luas Certih Besut yang lazimnya tenang tiba-tiba bertukar menjadi lokasi kejadian berdarah apabila Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Rawi diserang secara mengejut oleh seorang lelaki menggunakan parang di hadapan rumahnya sendiri. Ketika itu, mangsa yang berusia 55 tahun baru sahaja pulang daripada menghadiri mesyuarat rasmi di Ibu Pejabat Polis Daerah Besut dan singgah ke rumahnya untuk menukar pakaian sebelum meneruskan urusan harian seperti kebiasaan seorang pegawai kanan polis yang sentiasa sibuk dengan tanggungjawab. Kehadiran seorang lelaki jiran yang tinggal berhampiran kira-kira 50 meter dari rumah mangsa menjadi detik permulaan kepada satu insiden yang tidak disangka. Apabila lelaki tersebut tiba dengan menaiki kenderaan pacuan 4 roda jenis perodua kembara dalam keadaan gelisah dan tidak berpuas hati. Lelaki berkenaan dikatakan terus mendekati mangsa dan memulakan pertikaian berhubung isu penanaman pokok di kawasan berhampiran rumah yang didakwanya sebagai miliknya. Mangsa yang tidak menganggap perkara tersebut sebagai sesuatu yang serius memilih untuk tidak melayan pertikaian itu dan hanya meminta lelaki berkenan beredar pulang. Namun tindakan tersebut dipercayai telah menimbulkan rasa tidak puas hati yang lebih mendalam dalam diri suspek. Dalam keadaan emosi yang tidak stabil, suspek kemudian bertindak di luar jangkaan apabila kembali ke kenderaannya dan mengambil sebilah parang panjang sebelum berpatah semula ke arah mangsa dengan niat menyerang. Situasi bertukar tegang dalam sekelip mata apabila suspek terus meluru ke arah mangsa dengan parang di tangan, menyebabkan mangsa terpaksa melarikan diri dalam usaha menyelamatkan diri daripada serangan yang semakin hampir. Namun, usaha melarikan diri itu tidak berjaya sepenuhnya apabila suspek berjaya mengejar mangsa lalu melibas parang ke arah kepala mangsa dengan kuat sehingga menyebabkan mangsa terjatuh ke tanah. Dalam keadaan terjatuh dan cuba mempertahankan diri, mangsa mendapat serangan kedua apabila suspek sekali lagi melibas parang ke arah tubuhnya tanpa belas kasihan. Mangsa yang cuba menahan serangan tersebut menggunakan tangan kanan akhirnya mengalami kecederaan parah apabila libasan parang mengenai jari tangan kanan sehingga menyebabkan ibu jari terputus serta-merta. Selain itu, mangsa turut mengalami kecederaan serius di bahagian belakang kepala serta badan akibat hentakan dan libasan senjata tajam tersebut yang berlaku dalam tempoh sangat singkat. Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Rawi putus ibu jari kanannya akibat ditetak seorang lelaki yang dikenalinya. Dalam insiden kira-kira jam 12.50 tengah hari Khamis itu, Muhammad Zamri turut luka di belakang kepala akibat ditetak dengan parang. Kejadian itu disaksikan oleh isteri mangsa Azini Mamat 51 tahun yang berada berhampiran dan terus berlari mendapatkan suaminya dalam keadaan panik sambil cuba memberikan bantuan kecemasan. Dengan bantuan orang awam, mangsa segera dibawa ke Hospital Besut bagi mendapatkan rawatan awal dalam keadaan kecederaan yang serius dan memerlukan perhatian segera daripada pihak perubatan. Namun selepas pemeriksaan awal, pihak hospital memutuskan untuk merujuk mangsa ke Hospital Universiti Sains Malaysia di Kubang Kering, Kelantan bagi rawatan lanjut untuk menyambung semula ibu jari yang terputus. Pada masa sama, suspek yang melarikan diri selepas kejadian segera diburu oleh pihak polis melalui operasi pengesanan yang digerakkan sejurus laporan diterima. Hasil tindakan pantas pasukan polis, suspek berjaya ditahan sekitar jam 4.15 petang pada hari yang sama di kawasan Fedas Sedasih Jertih sekaligus menamatkan pemburuan dalam tempoh beberapa jam sahaja. Penganggur yang menetap Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Rawi 55 tahun dengan parang direman 7 hari sehingga Khamis depan. Perintah tahanan reman ke atas yang suspek berusia 33 tahun dikeluarkan oleh Majistret Mahkamah Besut Raja Suzana Shakila Raja Muhammad.
Di HUSM, mangsa segera dibawa ke bilik pembedahan bagi menjalani prosedur kecemasan yang kompleks melibatkan penyambungan semula ibu jari kanan yang terputus akibat serangan ini. Pembedahan itu bermula sekitar jam 5 petang pada hari kejadian dan berlanjutan hingga keesokan pagi, mengambil masa antara 14 hingga 17 jam yang memerlukan kepakaran tinggi dalam bidang pembedahan mikro. Pasukan pakar perubatan berusaha menyambung semula saluran darah, saraf serta tisu yang rosak dalam usaha memastikan fungsi jari tersebut dapat dipulihkan sepenuhnya. Selepas pembedahan selesai, mangsa ditempatkan di unit rawatan rapi ICU bagi pemantauan rapi terhadap keadaan kesihatannya yang masih kritikal. Timbalan Ketua Polis Negara ketika itu, Datuk Mazlan Mansur, memaklumkan bahawa keadaan mangsa adalah stabil selepas menjalani pembedahan panjang tersebut walaupun masih memerlukan pemantauan berterusan. Beliau turut memaklumkan bahawa kejadian tersebut tidak melibatkan unsur jenayah terancang atau ancaman keselamatan terhadap penjawat awam. Sebaliknya berpunca daripada tindakan individu yang mengalami masalah mental. Pengarah Kampus Kesihatan HUSM Profesor Datuk Dr. Ahmad Sukari Halim menjelaskan bahawa prosedur penyambungan semula ibu jari tersebut merupakan satu pembedahan yang sangat kompleks dan berisiko tinggi. Beliau memaklumkan bahawa pasukan perubatan sedang memantau dengan teliti aliran darah ke jari yang disambung bagi memastikan ia kekal berfungsi dan tidak mengalami komplikasi serius. Walaupun pembedahan awal berjaya, risiko jangkitan dan kegagalan fungsi masih wujud dalam tempoh pemulihan awal selepas pembedahan. Namun beberapa hari kemudian, keadaan menjadi lebih mencabar apabila ibu jari yang disambung semula mengalami jangkitan kuman yang serius. Doktor pakar terpaksa membuat keputusan sukar untuk melakukan pembedahan kedua bagi membuang semula ibu jari tersebut demi menyelamatkan nyawa mangsa daripada risiko jangkitan yang lebih parah. Pembedahan kedua itu dilakukan dalam tempoh singkat selepas tanda jangkitan dikenal pasti dan menjadi langkah penting dalam memastikan mangsa terus stabil. Mangsa juga ketika itu masih bergantung kepada bantuan pernafasan serta rawatan intensif di ICU bagi menyokong proses pemulihan keseluruhan tubuhnya. Selepas kira-kira 10 hari menerima rawatan intensif, Muhammad Zamri akhirnya dibenarkan keluar dari hospital dalam keadaan stabil walaupun kehilangan ibu jari kanan secara kekal. Dalam tempoh pemulihan di rumah, beliau dijadualkan untuk menjalani rawatan susulan serta pemeriksaan berkala di hospital bagi memastikan keadaan kesihatannya terus bertambah baik. Beliau mengakui bahawa pada awalnya agak sukar untuk menggunakan tangan kiri kerana telah lama bergantung kepada tangan kanan dalam menjalankan tugas harian. Namun melalui latihan berterusan, beliau mula dapat menyesuaikan diri dan mampu menggunakan tangan kanan untuk menulis secara ringkas serta menandatangani dokumen penting. Beliau kemudiannya dilantik ke jabatan Ketua Jabatan Siasatan dan Pengakuasaan Trafik di Kelantan, satu tanggungjawab baharu yang memerlukan komitmen tinggi. Dalam peranan tersebut, beliau perlu menyesuaikan diri dengan tugasan baharu, termasuk menunggang motosikal trafik berkuasa tinggi walaupun keadaan tangannya masih dalam proses pemulihan. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu pada Khamis kerana menetak Ketua Polis Daerah Besut Superintenden Muhammad Zamri Muhammad Rowi bertuduh Muhammad Nasli Muhammad Nasir bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Mustafa. Dalam perkembangan kes di mahkamah, tertuduh yang dikenali sebagai Muhammad Nasli Muhammad Nasir akhirnya didakwa dan dibicarakan di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu atas kesalahan mencederakan mangsa menggunakan parang. Mahkamah pada tahun 2022 menjatuhkan hukuman penjara terhadap tertuduh selepas didapati bersalah di bawah Seksyen 326 Kanun Kesesaan berdasarkan fakta kes yang dikemukakan. Pihak pembelaan mengemukakan rayuan dengan alasan tahap kewarasan tertuduh yang menghidap skizofrenia. Namun mahkamah menilai bahawa tertuduh masih waras ketika melakukan kesalahan. Keputusan tersebut kemudiannya disahkan oleh Mahkamah Tinggi sebelum dibawa ke peringkat rayuan seterusnya. Pada 5 Ogos 2025, Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada panel 3 hakim menolak rayuan akhir tertuduh dan mengekalkan hukuman penjara 7 tahun yang dijatuhkan sebelum ini. Mahkamah memutuskan bahawa hukuman tersebut adalah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan serta mengambil kira kepentingan awam dan keselamatan masyarakat. Hakim turut menjelaskan bahawa pembelaan tidak waras di bawah Seksyen 84 Kanun Kesesaan tidak dapat diterima kerana tertuduh gagal mencapai tahap tersebut ketika kejadian berlaku. Zaman sekarang kalau kau ada masalah mental, lepas tu buat jenayah, korang jangan risau. Pastinya terlepas daripada hukuman yang berat. Tapi kalau ada kad OKU itu lebih mudah kalau melakukan jenayah. Aku rasa sudah tiba masanya kerajaan kena gubal semula atas sedia ada. Sebab orang gila sekarang pun dah makin advance rasanya. Sekian, terima kasih.